Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan kepada semua sektor pekerja filem Malaysia, khususnya ahli-ahli Profima. Di mana saja anda berada, di lokasi, di rumah, di kampung dan segalanya, jangan lupa untuk jaga diri, jaga kesihatan dan juga semoga mendapat redha tinggi ilahi dalam keberkatan, kebaikan di bulan Ramadan ini. Kepada yang tengah syuting, yang penting tanggungjawab kita selesai, yang penting apa dia diamanahkan oleh penerbit dan pengarah selesai dengan jayanya mengikut tugas yang telah diberikan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, semua ahli dan juga sektor pekerja filem, sebenarnya Profima berasa sangat bersyukur kerana pada baru-baru ini kita dapat satu email yang mana satu tindakan dan juga satu gerakan telah dibuat oleh Finas. Terima kasih. Profima ingin mengucapkan kepada Jawatankuasa Skim Wajib Tayang di bawah Finas, terima kasih banyak-banyak kerana pada bulan 3 ni mereka telah menghantar senarai filem-filem untuk diperiksa di bahagian pentadbiran Ibu Pejabat Profima untuk melihat sama ada syarikat-syarikat ini ada aduan daripada ahli kita ataupun tidak. Kerana kebanyakan ahli-ahli kita yang mana yang bersangkutan dengan filem-filem yang akan keluar ke panggung melalui wajib tayang, insya-Allah kita akan memberikan laporan supaya tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang bermasalah apabila filem tu keluar nanti masih ada lagi yang tak bayar. So perkara-perkara yang lepas-lepas tu kita tak nak. Kita nak ucapkan tahniah terima kasih kepada Datuk CEO Finas dan juga pengerusi wajib tayang dan juga semua jawatankuasa, ahli jawatankuasa wajib tayang Finas kerana telah membuat satu tindakan yang cukup baik untuk industri khususnya sektor pekerja filem. Jadi kalau kepada kru-kru filem semua, so selepas ini kita jangan risau, kita terus saja buat laporan kepada Profima. InsyaAllah laporan anda, aduan anda akan kita siasat, kita mengikut SOP yang telah ditetapkan. Tetapi jika ada aduan yang melibatkan pembayaran apa semua yang tersangkut dengan wajib tayang, alhamdulillah wajib tayang, jawatankuasa wajib tayang telah membuat pemeriksaan di Profima dan saya mengharapkan, Profima mengharapkan supaya tindakan ini berterusan bulan ke bulan. Semua filem yang hendak ditayang mestilah mendapat persetujuan daripada kedua-dua belah pihak, daripada pihak industri dan juga pihak organisasi pentadbiran Finas khususnya wajib tayang. Terima kasih. So saya mengharapkan selepas ini tidak ada lagi perkara yang tidak diingini berlaku dan sistem ini kita akan gunakan. Kita telah sarankan kepada RTM dan juga kita mohon RTM juga mengikut apa yang telah dibuat oleh Finas supaya kru-kru filem dan juga pekerja-pekerja filem ini semuanya upah-upah mereka diselesaikan sebelum tayangan dibuat. Apapun, tahniah Finas, terima kasih banyak-banyak. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.